Dalam arus kemodenan yang semakin pesat, dunia hari ini menyaksikan perubahan yang begitu ketara. Teknologi berkembang dengan pantas, merentas sepadan masa dan ruang. Dalam kehidupan seharian, manusia tidak lagi dapat dipisahkan daripada kemajuan ini. Namun demikian, sebalik segala kecanggihan yang dikecapi, satu persoalan utama terus berlegar dalam pemikiran. Apakah peranan ilmu dalam membentuk generasi masa hadapan? Ilmu merupakan tunjang utama dalam pembinaan tamadun manusia. Sejak zaman berzaman, ilmu menjadi cahaya menerangi kegelapan, membimbing manusia ke arah kebenaran dan kemajuan. Ilmu yang tersemat di hati bukan sekadar dihafal, tetapi dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Ia membentuk akhlak, memandu tingkah laku serta melahirkan insan yang berfikiran matang dan berwawasan. Dalam dunia pendidikan, ilmu bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata, malah meliputi pembentukan sahsiah, nilai murni dan jati diri yang utuh. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, cara manusia memperoleh ilmu turut mengalami transformasi. Teknologi membuka ruang yang lebih luas dan fleksibel kepada masyarakat untuk mengakses pelbagai sumber pengetahuan. Melalui peranti digital dan pelantar dalam talian, pembelajaran menjadi lebih interaktif, menarik dan berkesan. Murid tidak lagi terikat kepada buku semata-mata, malah mampu meneroka dunia ilmu tanpa batasan. Namun begitu, penggunaan teknologi hendaklah disertai dengan kebijaksanaan. Tanpa kawalan dan disiplin diri, teknologi boleh menjadi punca kelalaian yang menjejaskan fokus dan pembelajaran. Kiri, tembak. Aduh, alah, yes. Alhamdulillah, dapat. Okay, cepat. Tembak. Kanan. Kiri. Cepat. Alah, mati. Oleh itu, keseimbangan antara ilmu dan teknologi amat penting dalam melahirkan generasi yang berkualiti. Teknologi hanyalah alat, manakala ilmu merupakan panduan yang menentukan arah penggunaannya. Peranan guru dan ibu bapa amat signifikan dalam membimbing generasi muda agar memanfaatkan teknologi ke arah kebaikan. Dengan bimbingan yang berterusan, murid dapat membezakan antara penggunaan yang bermanfaat dan yang sia-sia. Gabungan ilmu yang kukuh dan kemahiran teknologi yang tinggi akan melahirkan generasi yang bukan sahaja cilik digital, tetapi juga berakhlak mulia dan berdaya saing. Generasi hari ini merupakan pewaris masa depan negara. Mereka perlu diperkasa dengan ilmu yang mantap serta nilai yang luhur, disokong oleh penggunaan teknologi yang beretika. Akhirnya, dapat dirumuskan bahawa kejayaan sesebuah generasi tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi sejauh mana ilmu itu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan.